5 keladi pilihan hati saya. Jom kita tengok nombor 5. Serius, lawa sangat. Nombor 1, ini dia. Kita ada hybrid Figa Flower. Kenapa suka? Sebab dia punya warna tangkap mata Kak Abang. Cantik tau. Kak Abang dah ada ke belum yang ni? Ini dia nombor 2, hybrid Figa Flower. Cantik kan? Warna rainbow-rainbow. Dia ada orange-orange, pink-pink, hijau-hijau, coklat-coklat. Pun kena ada juga dekat rumah Kak Abang. Sebab apa? Sebab lawa. Nombor 3, ini dia di tangan saya. Menggunakan medium keladi Figa Flower, baja soya Figa Flower dan juga racun lawan serangga Figa Flower. Ini dia Kak Abang. Bulat-bulat pula yang ni. Cantik kan? Cantik kan? Nombor 4. Masih rainbow tapi yang ni dia punya warna pudar-pudar sikit. Pudar-pudar cantik orang kata. Okey, tengok ni pun ada bunga baru nak keluar dan juga bunga yang dah jatuh. Okey. Ini dia pun hybrid Figa Flower. Dapatkan tau, banyak yang cantik sekarang harga serendah RM18 sahaja di Figa Flower. Dapatkan hybrid Figa Flower. Keladi Thai pun ada juga. Nombor 5, kita ada. Ni dia combo. Kita gabungkan sekalian nombor 5 ni. Keladi Thai. Tapi tak duduk dalam steam house. Kalau Kak Abang beli dengan kita, Kak Abang ada 2 pilihan. Nak letak luar steam house boleh, nak letak dalam steam house pun boleh. Kita ada jual juga keladi Thailand. Kak Abang, sorry Kak. Cantik tak? Boleh besar macam ni tau.